Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangun, bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu, bangkit waris perwira. Assalamualaikum. Okey, dah lama aku tak video politik, tapi 2-3 hari yang lepas ni ada benda-benda yang aku tengok lawak. Mungkin orang yang komen hentam dia tak sedap. Ini berlaku ada sesetengah pihak. Okey, sesetengah pihak ni aku merumuskan mereka ni adalah berterus terang aku cakap mereka ni berjawatan dan secara terang-terangan bercerita tentang UMNO. Mereka ni adalah orang UMNO yang pernah mengeluarkan kenyataan ataupun video kononnya Najib Razak ni masih lagi di Inayah. So segala kes YDB SRC ni adalah satu penginayaan terhadap Najib Razak bagi puak-puak yang menghentam 2-3 hari ni lah. Dia terus terang aku cakap, okey, kalau ada mana-mana penguasa negeri, ibarat kata raja muda ataupun yang agung sendiri, mengkritik ataupun menasihati kerajaan pusat tentang 2-3 perkara ataupun 2-3 perkara yang nampak tak cantik di mata pihak penguasa ataupun tuanku, aku rasa dia diambil dengan pendekatan yang amat baik. Dia tak ada argument yang terlampau nampak kurang cerdik ataupun tidak menghormati institusi kesultanan ataupun penguasa negeri masing-masing. So berlapang dada, pasti kita akan melakukan sesuatu yang baik di masa akan datang untuk memastikan perkara itu dapat diatasi. Tapi yang lawak dia di sini, bila aku terus terang lah, bila baru-baru ni Tengku Mahkota Johor ataupun pemangku Sultan Johor, TMJ ada keluarkan kenyataan, disambut oleh puak-puak ni, dipolitikkan oleh puak-puak ni seolah-olah kerajaan perpaduan hari ni, kerajaan Madani hari ni adalah kerajaan di mana hanya PH saja mentadbir. Okey, tapi adakah puak-puak ni sedap? First, hampa tu ibarat lalat saja sebenarnya. Okey, ibarat lalat. Okey, di mana kepala hampa, okey, Presiden UMNO sendiri dalam kerajaan Madani hari ni, Datuk Seri Zahid Hamidi dalam kerajaan Madani hari ni, Datuk Zamri Abdul Kadir pun dalam kerajaan Madani hari ni, Tok Mak Hassan pun Menteri Luar dalam kerajaan Madani hari ni, Datuk Azlina Osman pun menteri dalam kabinet kerajaan Madani hari ni, Datuk Johari Abdul Ghani pun dalam kabinet kerajaan perpaduan kerajaan Madani. So tang situ nampak kurang cerdiknya orang-orang UMNO ni, terutamanya orang-orang yang mereka nak something daripada kerajaan perpaduan ni. Confirm lah, aku boleh jamin lah puak-puak ni, kalau menteri-menteri mereka ada di pusat, mereka tanpa sengaja pergi jumpa, kata saya nak tu, saya nak ni, saya nak tu, saya nak tiup, kami ada kabel lebih bagus daripada kabel ketua kampung lah, banyak lagi kabel-kabel yang mereka ada. Last kali mereka pergi pada kabel menteri. Kononnya menteri itu bukannya menteri dalam kerajaan perpaduan. Mereka masih belum sedap diri lagi, okey, bahawa UMNO ni dah kalah di 2 PRU. Mereka dah pun kalah, dan sewajarnya mereka ni jadi pembangkang, tetapi atas dasar untuk kemakmuran negara ni, kita PH ajak bersama-sama untuk tubuh kerajaan. Dan time tu tak ada pula suara-suara maruk-maruk, lalat-lalat ni semua tak ada. Pasal mereka pun sedang UMNO ni tak boleh jadi pembangkang. Boleh jadi pembangkang, UMNO hilang arf, macam hilang semua pendapatan. So itulah aku hanya nak bercakap, supaya nak bercakap tu cubalah cerdik sikit. Kalau mereka tu datang daripada pembangkang, mampu pilih, aku peduli apa, memang pembangkang itulah makanan mereka akan bangkang segala benda yang baik pun mereka akan bangkang. Itu memang kita dah tahu dah perangai mereka. Tak ada benda yang kita rasa macam cerdik.
pasal apa yang dia berbangkang. Tak ada apa yang cerdik. Dia tengok benda-benda yang sepatutnya mereka kata bagus mereka kata tak bagus, seolah mereka lagi bagus daripada kerajaan ada hari ini. Sedangkan mereka pun lupa mereka pernah jadi kerajaan sebelum ni, dan perkara yang sama berlaku pada masa tu. Kenapa mereka tak mau ubah, kenapa mereka tak mau buat tindakan ataupun apa-apa langkah-langkah proaktif untuk selesaikan masalah tu. Tapi bila perkara tu berlaku dalam keadaan hari ini, perkara yang sama, mereka hentam kau-kau seolah mereka tu masih, mereka tu maha tahu, maha bijak. Itu benda tu orang tahu, orang faham. Tapi tentang BTT ku kali ni, tentang watak-watak yang ada dalam UMNO, orang-orang yang lupa daratan, orang-orang yang tak erti berterima kasih, orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang masih bodoh lagi mengatakan Najib inayah. Itu yang aku nak komen. Sedaplah diri sikit, jadilah orang yang bijak, dan untuk mengeluarkan apa pernyataan, pastikan kenyataan tu diterima pakai, valid dan bijak. Jangan kita shock sendiri. Kalau kita hati kita gelap hitam, kita jangan ajak orang untuk berhati hitam sama kita. Kalau kita nak masuk longkang, kita masuk seorang-seorang, tak payah ajak orang lain masuk longkang. Okay? Sekali lagi aku ulang, sebarang kritikan ataupun teguran yang dibuat oleh pihak penguasa negeri, tak kira siapa pun, Raja Muda ataupun pemangku sultan ataupun sultan sendiri, dia diambil dengan sikap berlapang dada dan serta langsung memberi iktizam untuk melakukan yang lebih baik di masa akan datang. Okey, seperti aku cakap, dalam politik ni kita tak boleh melihat sesuatu isu daripada mata tempurung. Kita kena tengok satu isu ni daripada mata helang, daripada atas kita nak nampak A sampai Z. Ada benda yang tak mampu nak kita puas hati pada semua orang, asalkan kita buat yang terbaik. Itu sudah memadai dan sudah cukup. Okey, itu je lah aku nak cakap. So tak perlu dah nak politikkan pasal benda ni, benda yang semua orang maklum. Malah kritikan ni, teguran ni adalah satu benda yang baik untuk melihat sesuatu benda tu jadi lebih baik. Sedangkan kerana politik itu sentiasa berubah-ubah untuk kebaikan masyarakat. Dia bukan berpolitik untuk kepentingan satu pihak saja. Dia bukan berpolitik time nak mengundi saja, nak sokongan semua pihak. Bila mentadbir kita lupa pihak-pihak yang lain. Bukan. So benda tu bukan budaya politik yang sebenar. Itu yang aku nak cakap. Berlapang dada dengan sebarang kritikan. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.